Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Pada pagi ini, penuh bermakna ini, saya berdiri untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Bersama Membina Negara Bangsa. Hadiri yang dihormati, apakah yang dimaksud dengan negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya hidup dan dalam keadaan aman, bersatu padu dan mempunyai semangat cinta akan tanah air. Walaupun kita terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, kita tetap berdiri di bawah satu bendera yang sama, iaitu jalur gemilang. Persoalannya, mengapakah kita perlu bersama-sama membina negara bangsa? Pertama, kita perlu memupuk semangat perpaduan merupakan asas kekuatan sebuah negara. Tanpa perpaduan, negara akan menjadi lemah dan mudah berpecah belah. Sebagai murid sekolah, kita boleh menunjukkan semangat perpaduan dengan menghormati rakan-rakan yang berlainan kaum dan agama. Kita juga hendaklah bekerjasama dalam setiap aktiviti sekolah dan mengira latar belakang. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, tercerai kita roboh. Hadirin sekalian, kedua, kita perlu mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian. Sikap jujur, bertanggungjawab, menghormati dan bertolak ansur dapat melahirkan rakyat yang berakhlak. Mulai apabila setiap individu mengamalkan nilai-nilai ini, masyarakat pembinaan negara bangsa bukan hanya tanggungjawab pemimpin, malah tanggungjawab setiap rakyat kita sebagai generasi muda. Selain itu, kita juga menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Ilmu ialah senjata yang paling berharga dalam penggunaan. Yang paling berharga dalam membangunkan negara. Murid yang rajin belajar hari ini akan menjadi doktor, jurutera, guru, saintis dan pemimpin pada masa hadapan. Oleh itu, kita hendaklah menggunakan peluang pelajar yang diberikan hendak sebaik-baiknya demi kemajuan diri, keluarga dan negara. Hadiri yang dihormati, seterusnya kita perlu menyamai semangat patriotis. Kita hendaklah mengenali sejarah dengan negara dan menghargai pengorbanan para pejuang yang telah berjuang demi kemerdekaan tanah air. Sebagai rakyat Malaysia, kita mesti berbangga dengan identiti negara kita serta sentiasa menjaga nama baik Malaysia di mana
sahaja kita berada. Akhir sekali, marilah kita bersama-sama generasi yang berilmu, berakhlak mulia dan bersatu padu. Janganlah kita menjadi rakyat yang hanya menunggu perubahan. Sebaiknya jadilah rakyat yang mencipta perubahan. Walaupun usia kita masih muda, sumbangan yang kecil mampu memberikan impak yang besar kepada negara. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya mengasahkan bahawa pembinaan negara bangsa memerlukan kerja semua pihak dengan perpaduan nilai murni ilmu, pengetahuan dan semangat patriotisme. Kita mampu melahirkan sebuah Malaysia yang lebih maju, aman dan sejahtera. Bersama membina negara bangsa, bersama melangkah masa depan gemilang. Sekian, terima kasih.